Apa hukum budak dak sunat lagi naik atas riba orang yang semayang? Pasal dia ada najis bawah kulit dia. Hukumnya jika ada najis dalam kemaluan dia tu, maka dia naik atas orang yang sedang semayang, contoh sedang tahiyat akhir, maka batal semayang orang tu kerana dikira menanggung orang yang menanggung najis. Kita semayang sah. Datang budak yang tidak sunat lagi, kalau ada najis di bawah kulu dia, dia duduk atas kita, batal semayang kita kerana dikira menanggung kanak-kanak yang membawa najis. Sama dengan kanak-kanak yang dalam pamper dia ada tahi. Maka kalau dia setuh kita tengah semayang, tak batal. Tapi kalau dia naik duduk atas riba kita tengah semayang, kita ni batal. Walaupun najis dalam pamper, sebab kita dikira menanggung kanak-kanak yang membawa najis pada luar badannya. Faham lagi? Bukan masalah sah. Masalah sah bukan hal sunat, dia masalah balik ke tidak. Okey, masalah balik. Kalau kanak-kanak yang belum balik, afdal duduk di belakang orang dewasa. Tetapi kalau mereka masuk di celah orang yang dewasa, tidak merosakkan solat orang. Dia bukan masalah rosak semayang, dia masalah aturan sah afdal atau tidak afdal. Faham lagi?